Recording in progress. Recording in progress. Untuk pengetahuan rakan-rakan juga, korang semua, korang, saya akan sharekan keadilan di pertengahan kelas nanti. Okey? Sekarang pun boleh kot. Sekarang boleh saya sharekan. 16 orang dah memandang okey. Korang kena tahu guys, apa nama saya bagi dekat ruangan chat tadi guys, kita punya jadi Ahmad Afiq pandai. Betul Ahmad Afiq. Wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka di Semenanjung Malaysia dan pantai timur Sumatera. So, kita tengok pada soalan tadi guys. Soalan tadi ada sebut apa? Undang-undang diperkenalkan untuk apa? Memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan dan juga undang-undang ni terpakai di seluruh wilayah pengaruh. Dan terpakai di seluruh wilayah pengaruh Ahmad Rafiq. Bagus Ahmad Rafiq, betul. Terpakai di seluruh wilayah pengaruh. Dan juga undang-undang ni untuk apa guys? Menjadi panduan dan pentadbiran kerajaan. Panduan dan pentadbiran. Panduan dan panduan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Okey, maksud dia memanglah sistem raja berkuasa mutlak kawan-kawan semua, tapi sistem raja berkuasa mutlak ini bukan semata-mata raja berkuasa mutlak, tetapi mereka ada undang-undang, ada set undang-undang yang jelas yang mereka sendiri akan ikut. Okey? Dan raja sendiri pun akan menjatuhkan hukuman atau melaksanakan pemerintahan berdasarkan hukum kanun Melaka dan juga undang-undang yang ada. Faham tak kat situ? Okey. Panduan dalam pentadbiran kerajaan. Itu dia function guys. Okey. Dan korang boleh nampak juga function undang-undang ni guys. Ada di muka surat 10. Dia ada kat situ. Undang-undang diperkenalkan bagi melaksanakan pentadbiran. Bagi melaksanakan pentadbiran. Undang-undang diperkenalkan bagi melaksanakan pentadbiran. Untuk melaksanakan pentadbiran untuk, ini ayat yang penuh guys, untuk menjamin apa? Kemakmuran dan kesejahteraan. Menjamin kemakmuran dan kesejahteraan Kesultanan Melayu Melaka. Ini dia antara sebab mengapa undang-undang tersebut diperkenalkan, guys. Okey? Boleh Kita balik pada soalan tadi. Soalan tadi menyatakan mengapakah undang-undang tersebut diperkenalkan? Okey? Kenapa undang-undang tersebut diperkenalkan? Bagi memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan. Bukan sahaja kesejahteraan sesebuah kerajaan. Bila sesebuah kerajaan itu sejahtera, guys, maka rakyat pun akan sejahtera. Rakyat akan didahulukan. Okey? Seterusnya, bagi memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan, okey, undang-undang ni guys, terpakai di seluruh wilayah pengaruh. Okey? Ahmad Afiq kata wilayah pengaruh ni, Melaka ni semenanjung Malaysia sekarang ni, dan juga kawasan pantai timur Sumatera. Okey? Mengapakah undang-undang tersebut diperkenalkan? Nampak tak cikgu ulang balik banyak kali soalan ni supaya apa guys? Soalan kena baca banyak kali. Soalan kena tengok baca banyak kali, soalan kena diulang banyak kali supaya ia melekat dan supaya kita tak lari daripada kehendak soalan. Itu antara sedikit sebanyak tips yang kita beri untuk menjawab soalan. Soalan perlu dibaca banyak kali guys. Korang baru 3 tempat, cikgu dah cakap benda ni. Soalan kena baca banyak kali supaya kita biasa dengan soalan tu, supaya kita tak lari daripada kehendak soalan. Okey. So, sebenarnya undang-undang diperkenalkan untuk apa? Mengapakah undang-undang diperkenalkan? Bagi melaksanakan pentadbiran untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan Kesultanan Melayu Melaka, guys. Okey. Satna, cikgu share kita punya kehadiran.
Kita punya kehadiran. Sekejap. Kita punya kehadiran. Attendant, attendant. Semalam cikgu share attendant. Lambatlah attendant. Memang ketupat semua telah terhidang. Korang baju raya warna apa guys? Okay, ini link kehadiran cikgu share. Okay. Cikgu share juga dia punya QR. Password dia ni guys. Ustaz pakai hitam Baju raya sekarang banyak beli online, right? Baju Melayu saya pun beli online. Okay guys. Ini dia kita punya saya letak dah di ruangan chat kita punya QR code dan juga password guys. Okay. Tua dan muda tiba hari raya semua bergembira. Kalau tersilap atau keterlanjuran yang sama. Lagu raya dah boleh nyanyi kan Okay, dah boleh Dah boleh nyanyi lagu raya, dah boleh scan QR dengan isi link kehadiran. Password pun dah saya bagi dah kat ruangan chat tu. Sambil-sambil tu. Boleh ke saya? Boleh? Kita teruskan, lepas ni kita masuk bab 2 guys. Dan juga saya akan tunjukkan contoh nota sistem Cornell. Macam mana nak ambil nota sistem Cornell ni. Cikgu-cikgu kat sekolah, termasuk saya lah Termasuk saya situasi kat sekolah Cikgu-cikgu sekarang suruh buat nota. Okey guys, buka nota, buat nota daripada muka surat 38 sampai muka surat 47. Buat nota lah. Buat nota. Buat nota. Cikgu macam mana buat nota cikgu? Buat nota. Buat nota. Buat. Nak buat nota macam ni cikgu. Macam nak ambil apa nak buat cikgu? Buat nota. Macam tu. Itu dia situasinya kat sekolah guys. Bila cikgu sejarah suruh ambil buat nota. Jadi hari ni saya akan bimbing korang semua cara ambil nota dan juga nanti kita akan share cara pembacaan aktif guys. Sebenarnya apa yang saya dah share dengan korang, saya belajar ajar guna buku teks ni adalah satu pembacaan aktif guys. Kita survey gambar, kita tanyakan soalan, kita berkomunikasi dengan buku, itu adalah pembacaan aktif. Lepas tu kita buat nota. Okey? Boleh Dah dah. Semua dah Semua dah Okey, on Okey, cantik Siti Nosara on. Boleh Okey guys, semua dah on. Kita pergi pada bab 2 guys. Harap semua tak ngantuk Kalau ngantuk yang lelaki boleh buat push up. Kalau ngantuk lelaki boleh buat push up. Boleh buat push up. Tapi saya kagum dengan korang pukul 5.30 masuk kelas sejarah. Memang sangat hebatlah korang. Kan? Sangat hebatlah. Kan? Saya dulu pukul 5.30 tak pernah masuk kelas sejarah bib. Umur macam korang ni, saya main bola tu. Walaupun time puasa, main bola, main badminton, berlari. Tak ada ni nak masuk kelas sejarah, tapi korang memang hebat budak-budak zaman sekarang, kan? Saya tahu ada juga masuk kelas sejarah ni sambil tengah push rank, sambil main Free Fire. Tengah main Free Fire ke tu? Main Free Fire ke depan aku main Free Fire. Jangan risau guys. Mak saya pun main Free Fire tau. Kita kena ajar mak kita main Free Fire. Mak saya pandai main Free Fire.
Tak ada, itu selingan sikit guys. Okay. Guys. Saya sebelum tamatkan bab first ni guys. Okay. Korang tengok guys. Dekat setiap buku teks korang ni. Ada cakna dan cerminan sejarah. Cakna dan cerminan sejarah. Cakna dan cerminan sejarah ni guys. Awak kena baca. Dia ada nilai patriotisme. Korang kena tengok ni guys. Sebab buku teks kita ni sangat membantu. Kerajaan habis lebih kurang 1.4 juta ringgit untuk buat satu buku teks guys. Okay. Rugi kalau tak guna. So, nilai patriotisme. Ada diri dan keluarga. Ada juga pasal negara. Ini kena baca sebab apa? Dia penting untuk kita jawab soalan kebat nanti guys. Cikgu tulis kat sini, penting baca cakna. Saya tukar laptop baru guys. Tapi sebab tak ada dia punya ni, saya tak sempat beli dia punya penulis tu. Sebab dalam waranti lagi, penting untuk jawab kebat. Bacalah cakna dan cerminan sejarah. Untuk jawab soalan kebat guys. Penting guys. Cakna dan cerminan sejarah ni penting untuk kita jawab soalan kebat nanti bila soalan kebat keluar. Okay. Kita tengok ni guys. Penerokaan warisan ciri negara bangsa. Kita dah teroka. Ciri negara bangsa kita dah teroka. Okay. Sebelum kedatangan barat, wajar dihayati oleh kita untuk memupuk kesetiaan kepada raja dan negara. Okay. Keunggulan pentadbiran dan undang-undang. Sebelum kedatangan barat, kita dah unggul dah guys. Kita dah unggul. Kita dah hebat. Kita tak perlukan barat datang. Dia orang datang sebab apa? Dalam bab tingkatan 3, kau ingat lagi tak guys? Sebab apa barat datang? Faktor kedatangan barat ingat lagi tak? Dalam bab tingkatan 3 sebab apa? Dia orang sangat sebab negara kita kaya dengan sumber bahan mentah, sumber hasil bumi. Sebab itu dia orang datang. Sebab itu dia orang sanggup datang daripada jauh. Okay? Hasil bumi untuk kepentingan diri dia guys. Barat datang sebab 3G guys. 3G. Dia ada ada akronim dia 3G. G yang pertama ialah glory. Saya adalah Manchester United punya fan. Glory, glory, glory Man United. Bukan tu. Glory ni adalah untuk kemegahan dia. Kemegahan barat. Glory untuk kemegahan. Dia orang datang juga untuk G kedua iaitu glory, gold untuk kekayaan. Kawan kita tulis betul tu untuk hasil bumi. Gold, hasil bumi, kekayaan. Dan juga G yang seterusnya gospel. Ia istilah yang berkait dengan agama untuk sebarkan agama Kristian. Okay. So kita dah unggul sebelum kedatangan barat. Dan kita warisi ni dan diamalkan kita punya pentadbiran dan juga undang-undang ni. Dan ianya dia warisi sampai sekarang dan mengukuhkan agenda pembinaan negara dan bangsa. Okay. Sekarang ni kita dah merdeka. Sekarang ni kita tengah menjalankan agenda untuk membina negara. Sekarang ni kita tengah bina negara guys. Kita tengah bina negara ni. Tengah proses bina negara ni tengah 60 tahun bina. Okay. Jadi kita tengok guys, sebelum ni kita belajar pasal wadat. Itu berkait dengan hubungan dengan pemerintah. Hubungan pemerintah dengan rakyat yang diwarisi sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka penting untuk mewujudkan perpaduan masyarakat dan menjamin kestabilan negara. Benda macam ni kena baca guys. Tolonglah baca. Sambil-sambil kita lepak-lepak, sementara tunggu cikgu tukar kelas masuk, nak baca cakna dan cerminan sejarah ni penting. Dan poin cakna dan cerminan sejarah ni boleh ambil untuk kalau soalan kebat keluar. Nanti kita try jawab soalan, kita boleh ambil poin daripada ni guys. Boleh ambil guys. Okay. Okay guys, kita teruskan dengan kita masuk bab 2. Kita akan survey apa yang ada dalam bab 2 ni guys. Pertama, dalam pembacaan aktif, saya ada formula dia dan kaedah pembacaan dia nama SQ3R. Okay. Kaedah pembacaan SQ3R guys. Pertama S, kita kena survey dulu guys. Kita sama-sama survey ni.
Saya tak keluar pula buku ni. Sekejap Sekejap rakan-rakan. Dia tak keluar tak keluar ni pula Sekejap Ni guys, kita masuk bab 2. Sekejap saya stop share sekejap. Saya masuk bab 2 terus guys. Saya scroll sekejap. Sekejap guys, saya scroll sekejap. Dia tak nampak pula dia punya ni. Dia kena scroll slow-slow sekejap Tak nak ada cerminan sejarah ni anda perlu baca guys Saya dah bacakan sikit tadi. Okey, kita survey bab 2 guys. Ni kalau awak tengok bab 2 di muka surat buku teks awak guys. Kita ada di muka surat 20 guys. Kita tengok dekat sini ada gambar dekat bab 2 adalah bertajuk kebangkitan nasionalisme guys. Kebangkitan nasionalisme. Okey. Apa dia nasionalisme tu kita akan tengok Okey. Bismillah. Okey guys. Kita untuk melaksanakan pembacaan aktif SQ3R ni, S nya pertama kita kena survey gambar dulu guys. Okey. Kita tengok survey bab dulu. Bab yang kita tengok kat sini guys. Bab 2 ni iaitu kebangkitan nasionalisme guys. Kebangkitan nasionalisme. Okey, kebangkitan nasionalisme. Okey. Kebangkitan nasionalisme guys. Kebangkitan nasionalisme. Okey, kita akan tengok kebangkitan nasionalisme. Okey. Kebangkitan nasionalisme ni bab 2 guys. Okey. Kita akan share kat sini. Okey. Nampak Korang tengok dalam ni ada 2 majalah. Majalah yang pertama ni majalah tentang Putera Gunung Tahan ni adalah novel. Novel Dan Al-Imam ni yang saya pasti share ni, Al-Imam ni adalah surat khabar yang menjadi satu surat khabar yang menyedarkan masyarakat Melayu supaya bangkit untuk mengikut ajaran Al-Quran dan Sunnah yang betul. Okey. Dan menggunakan wadah agama untuk gunakan bangkitkan kesedaran rakyat untuk menentang penjajah British. Okey. Dan ini adalah keluaran majalah, saya tak pasti tulisan apa ni, dia tulis apa?
Anak Mat Lela Gila. Anak Mat Lela Gila. Ini adalah satu novel juga, Anak Mat Lela Gila ni. Okay. Yang membangkitkan kesedaran nasionalisme, guys. Okay. Dan kawan nampak ni, guys, buku-buku yang ada ni lah yang merupakan satu punca yang menyebabkan dulu tak ada media sosial, dulu tak ada apa nama? Tak ada TV. Jadi bahan bacaan seperti novel, Putera Gunung Tahan ni adalah novel. Saya dah baca Putera Gunung Tahan ni. Korang pernah pergi Cameron Highland tak? Pernah pergi Cameron Highland? Bukit Fraser pernah pergi? Pernah pergi tak? Pernah pergi tanah-tanah tinggi ni? Pernah pergi? Sejarahnya apa guys? Kebanyakan tempat ni, contohnya Cameron Highland ni dibangunkan oleh pegawai-pegawai British sebab diorang nak melepaskan kerinduan diorang kepada tanah air diorang. Okay? So, bila hari-hari Minggu, Sabtu Ahad, diorang akan healing naik ke Cameron. So, tempat-tempat tinggi. Okay? Tanah-tanah tinggi ni. Untuk diorang lepak-lepak, healing-healing, minum teh. Sepas penat bekerja di tempat diorang bekerja lah. Okay? Okay, Bukit Fraser. Sebab tu nama Bukit Fraser. Cameron pun nama pegawai British. Okay? So tempat-tempat ni memang tanah-tanah tinggi ni memang sejarah awal penerokaan tanah tinggi di negara kita adalah untuk pegawai-pegawai barat ni, pegawai-pegawai British ni beristirahat. Okay? Bagi melepaskan kerinduan kepada diorang punya negara. Okay? Tu yang saya baca dalam Putera Gunung Tahan ni. Dia orang meneroka tempat-tempat baru untuk healing. Okay? Okay guys, kita tengok bab seterusnya guys mengenai kebangkitan nasionalisme. Okay? Kebangkitan. Pernah dengar tak lagu Bangkit bila ditolak jatuh bangkitlah semula, bangkit dengan nama Yang Maha Esa. Pernah dengar tak lagu tu? Bangkit. Pernah dengar lagu tu? Bangkit bila ditolak jatuh bangkitlah semula, bangkit. Saya nyanyi sikit lagu tu bangkit. Lirik bangkit bangkit. Bangkit bila ditolak jatuh bangunlah semula, bangkit bila diluka nanti pulihlah semula, bangkit biar bersusah dulu nanti senang semua, sakit pada luka akan pulih semula. Bangkit bila ditolak jatuh bangunlah semula, bangkit bila dijajah bangunlah tawan semula, bangkit ingat petua dulu supaya jalan lurus, kalau di tepi berbogel tak berakal, bangkit dengan nama Yang Maha Esa. Maafkan aku terlena, mata buka tapi aku leka, sekarang kita sedia pasang deria kita lebih peka. Siap gerak gempur, sedia rentak tempur, redah onak lumpur, maju tiada undur, tak kenal uzur hingga jasad kita terkubur. Kalau kurang kaki, tangan, lutut dan siku dihulur. Itu lagu Bangkit guys, Bangkit. Bangkit ni lagu yang dinyanyikan oleh Salam Music. So Bangkit ni adalah satu lagu yang mengingatkan kita kepada perjuangan, membangkitkan semangat apabila kita dengar. Okey. Macam lain je cikgu ni, cikgu main pedal je ni. Okey, parah. Okey. Okey guys, kebangkitan nasionalisme. Okey. Kita dah survey. Cikgu nak ajar korang cara untuk pembacaan secara aktif. Kita survey bab. Survey gambar yang ada. Okey. Survey juga kita survey, lepas tu kita Q guys. Q ni apa? SQ. Q ni kita tanya. Apa saja perkataan kita boleh tanya guys. Persoalan. Siapa, bila, di mana, bagaimana, apa, di mana, kenapa. Semua soalan boleh tanya guys. Korang tanya apa? Apa dia nasionalisme ni? Apa dia kebangkitan nasionalisme ni? Okey. Lepas tu kita survey juga guys. Survey pada sinopsis. Kita lihat pada sinopsis guys. Sinopsis.
Okey, sinopsis. Kita tengok sinopsis, kita baca sinopsis sebentar lalu guys. Okey, kita lihat sinopsis sebentar lalu. Kita lihat perkembangan idea nasionalisme di barat. Di barat ni di mana? Di Eropah guys. Perkembangan idea nasionalisme di barat. Okey. Idea ni apa cikgu? Idea ni ialah kalau ada satu masalah, untuk menyelesaikan masalah, kita perlu ada idea guys. So ada beberapa masalah di negara Eropah. Contohnya nanti kita tengok raja terlalu berkuasa, raja menindas rakyat, hutang negara terlalu tinggi. Nanti ada idea dia. Jadi untuk mempertahankan dan memulihkan negara, so dia ada idea nasionalisme di barat. Okey. Telah mempengaruhi kebangkitan nasionalisme di Asia. So apa yang berlaku di barat itu telah sedikit sebanyak mempengaruhi apa yang terjadi di Asia guys. Okey. Dan juga di negara kita, Asia Tenggara. Okey, termasuklah di negara kita guys. Okey. Jadi gerakan nasionalisme ni guys, gerakan ni adalah satu perjuangan berkembang seiring dengan cara gerakan nasionalisme berkembang seiring dengan cara dan matlamat. So diorang bergerak, diorang berjuang. Nasionalisme ni adalah satu perjuangan. Kita faham kat sini dulu sebelum kita pergi kepada maksud nasionalisme. Nasionalisme ni adalah satu perjuangan guys. Okey. So setiap negara ni ada perjuangan dia berbeza. Setiap perjuangan ni, setiap persatuan ni ada matlamat dia guys. Dan ianya bergantung kepada ketokohan pemimpin yang mengetuai gerakan perjuangan nasionalis ni. Pemimpin. Pemimpin yang memimpin gerakan nasionalis ni guys. Okey. Kita tengok kat sinopsis ni guys. Perkembangan nasionalisme di negara kita. Okey, kita akan lihat guys. Perjuangan pergerakan nasionalisme di negara kita ni guys. Bagaimana dianya tercetus. Tercetus daripada pelbagai faktor. Pelbagai faktor. Yang seterusnya memberikan kesan kepada usaha membina tamadun bangsa dan negara guys. Okey. Lepas tu guys, ini kita tengah survey ni guys. Kita survey pada sinopsis, so kita dah nampak gambaran apa yang kita akan belajar dalam bab ni guys. Apa pentingnya kita sinopsis ni, kita tengok gambaran apa yang kita akan belajar. Next, korang boleh survey gambar-gambar yang ada guys. So kita tengok dekat sini, tiba-tiba dia ada bagi timeline kat sini. Timeline ni adalah daripada 1688 sampailah 1857. Okey. Sampailah 1937. Timeline ni guys. Ini adalah timeline, korang boleh tengok. Okey. Kita sebab tu saya cakap tadi kita akan bawa korang ke England. Okey. Ada berlaku revolusi keagungan. Kita akan bawa korang ke Amerika. Perjuangan kemerdekaan Amerika. Kita akan belajar. Kita akan tengok bagaimana revolusi Perancis ni boleh terjadi. Di mana King Louis dan Marie Antoinette dijatuhkan. Okey. Revolusi. Apa perkataan, apa maksud revolusi ni? Korang dah boleh tanya guys. Sebab SQ3R ni, Q ni, seterusnya korang kena tanya. Q, apa revolusi ni? Apa maksud revolusi ni? Bagaimana, apa yang terjadi dalam revolusi Perancis? Okey. Korang tengok guys, seterusnya dahagi India, peristiwa kebangkitan di India, pemberontakan di India, 1857. Ni timeline. Okey. Time travel. Okey. Lepas tu kita akan tengok apa jadi di Jepun. 1868. Pemulihan Meiji guys. Pemulihan Meiji. Lepas tu kita akan tengok kebangkitan penyatuan Islam yang diketuai oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani. Okey, dalam gerakan Al-Urwah Al-Wuthaqah dan Pan-Islamisme di Mesir. 1883 guys. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada Asia Tenggara. 1896 Revolusi Filipina. Kita tengok bagaimana perjuangan Jose Rizal di Filipina. Okey. Dan pergi pada 1906 di negara kita, kita tengok ada penerbitan Al-Imam. Majalah-majalah dan surat khabar ni yang membangkitkan kesedaran nasionalisme di kalangan rakyat bila membaca majalah-majalah ni.
So kita akan terus juga pergi, kita akan tengok revolusi Cina, bagaimana revolusi Cina yang diketuai oleh Sun Yat-sen pada 1911. Kita juga tengok macam mana Sumpah Pemuda Indonesia 1928 dan juga Penubuhan Kesatuan Melayu Muda di negara kita guys, KMM, yang di antara pengasasnya adalah Ibrahim Haji Yaakob. Ini yang guys kita akan belajar dalam bab ni, kebangkitan nasionalisme. Bangkit bila ditolak, jatuh bangkitlah semula. So guys, apa dia maksud nasionalisme? Okay, maksud nasionalisme guys. Okay, maksud nasionalisme. Okay, apakah maksud nasionalisme? Okay, saya akan highlightkan dia punya kata kunci dia. Nasionalisme ni apa dia? Perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Okey, cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Okey, ditakrifkan seperti itu guys, nasionalisme guys. Perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Ini dia punya huraian yang pentingnya guys. Okey. Dia punya isi penting dia. Okey. Dan dia punya sokongan dia, huraian dia, nasionalisme ni diartikan sebagai semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan guys. Semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan. Okey, kenapa dia nak menentang penjajah? Sebab dia nak membela bangsa dan negara. Okey, kebanyakan negara dijajah, negara Asia Tenggara dijajah oleh penjajah barat. So, dia orang nak bangkit semula menuntut hak mereka dan juga nak menuntut kemerdekaan dan juga kebebasan. Okey. So ini namakan sebagai nasionalisme. Selain itu, nasionalisme ni bermaksud ya gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial guys. Satu gerakan, satu perjuangan. Sebab tu kita panggilkan sebagai bangkit. Bangkit inilah perjuangan. Okey. So dia nak mencapai, nak bebas dari segi aspek politik, nak memerintah negara, nak menguruskan negara sendiri, rakyat sendiri nak kena uruskan negara, nak uruskan kekayaan negara, kemakmuran ekonomi negara, uruskan hubungan rakyat, sosial daripada penguasaan orang asing. Okay, guys, kita cakap seluruhnya pasal idea nasionalisme. Idea nasionalisme ni tak sama antara negara guys. Dia tak sama. Setiap negara kisahnya berbeza. Setiap negara ada kisahnya tersendiri. Ada latar belakang sejarahnya tersendiri guys. Jadi sebab tu kita akan tengok dalam, kita tengok tadi masa kita survey tadi, kita akan tengok apa yang terjadi pada England, revolusi keanggukan. Kita tengok apa jadi pada Amerika. Kita tengok apa jadi pada Perancis. Kita pergi pula pada Asia. Apa jadi kepada dahagi India. Kita tengok apa jadi kat Mesir. Apa jadi pada Jepun. Jadi idea nasionalisme ni guys tak sama antara negara. Dia setiap perjuangan dia ada negara ada matlamat dia masing-masing. Sebab tu kita tengok uraian ni dia setiap zaman dia beza. Kerana zaman dengan zaman dia berkait rapat dengan pengalaman sejarah. Pengalaman sejarah setiap negara beza guys. Different. Dan juga pengaruh sekeliling beza. Seperti keturunan, setiap negara keturunan dia beza. Agama, kalau kisah di Indonesia, kita tengok Indonesia dengan negara kita pun beza. Tapi pengalaman sejarah lebih kurang sama. Bahasa pun lebih kurang sama. Tapi kalau negara-negara lain, kalau lagi tempat di benua yang berbeza, lagi berbezalah dia punya pengalaman sejarah dan juga nanti latar belakang dia orang punya perjuangan nasionalisme ni guys. Okay? So ini secara umum guys. Maksud nasionalisme. Okay. Ini korang dah baca ni guys. Saya nak share dengan korang saya punya nota yang dinamakan sebagai nota sistem Cornell yang saya buat. Korang tengok ni guys. Okay. Maksud nasionalisme. Nampak tak guys? Saya nak zoom in macam mana?
Okey. Ini guys. Maksud nasionalisme guys. Ini adalah nota sistem Cornell. Saya zoomkan lagi sikit. Okay guys. Maksudnya kalau nota sistem Cornell ni awak kena bagikan kertas dua ni dua sistem Cornell ni adalah diperkenalkan oleh Profesor Kernel. Jadi ia sesuai untuk subjek yang banyak membaca guys, memberikan pembacaan dan berkait dengan ilmu sains sosial seperti sejarah, geografi boleh gunakan. Okey, maksud nasionalisme ni saya letak kat sini guys. Korang pernah type WhatsApp tak? Mestilah pernah kan? Dalam nota sistem Cornell ni awak nampak kat sini saya gunakan singkatan perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Okey? Yang mendalam. Korang boleh tulis yang mendalam. Okey? Cinta ni kalau korang tulis nanti guys, korang boleh letak simbol love kat sini. Love. Boleh letak love kat sini. Cinta. Korang sini faham cinta tu apa? Boleh letak love kat situ. Boleh lukis love, simbol perasaan cinta yang mendalam. Asalkan awak faham apa yang awak tulis. Lepas tu semangat kebangsaan yang jelaskan sikap. Dan ni awak boleh buat dan macam ni, dan ni. Dan pendekatan berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan, pembelaan terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme juga ialah gerakan capai kebebasan politik, ekonomi dan sosial. Korang boleh letak PES kat situ. PES. 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 Politik, ekonomi dan sosial. PES. Boleh singkatkan. Okey. Daripada penguasaan orang asing. Okey. Kita tahu guys, kita boleh letak air. Sebelah sini guys adalah dia punya kata kunci. Maksud nasionalisme ni adalah kata kuncinya. Penjajahan oleh kuasa barat ni adalah kata kuncinya guys. Kita boleh letak kat tepi ni. Di sebelah kiri ni. Dan sebelah kanan ni adalah dia punya huraian. Penjajahan oleh kuasa barat. Jadi kita lihat idea nasionalisme tak sama guys. Korang boleh macam korang type WhatsApp. Tapi ini adalah nota. Nota untuk kita faham dan untuk kita buat ulang kaji. Idea nasionalisme tak sama antara negara dengan zaman. Ia kerana ianya berkait dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling korang seperti keturunan, agama, bahasa dan adat resam. Okey? Jadilah satu nota guys tu guys. Kita dah buat satu nota yang kita namakan sebagai nota ni dah lama guna ni. Tahun 1960-an. Dan orang berjaya dah ramai guna nota ni. Okey? Jadi kita ikut langkah orang berjaya lah. Ini bukannya nota Farid Jasmah, bukan nota Cikgu Farid, nota Profesor Cornell dekat Amerika. Jadi ini sesuai digunakan untuk subjek yang melibatkan banyak pembacaan. Okey. Dan format dia sebelah sini adalah dia punya kata kunci. Okey. So guys, kita boleh tengok seterusnya. Faham tak kaedah ni? Nanti korang boleh buat guys. Saya juga akan hasilkan buku atau nota berkait dengan ni, modul. Nanti saya dah siap ni, saya boleh bagi kat awak. Korang pun boleh hasilkan nota korang seperti macam ni juga. Sebab kat sini korang boleh letak apa-apa. Contohnya cinta ni boleh letak love. Okay. Tak sama. Ini macam kita type WhatsApp. Korang dah pernah type WhatsApp kan? So macam kita type WhatsApp juga. Sebab sejarah ni perlukan fakta. Bukannya. Tapi nanti kalau kita jawab soalan, kita kena tulis dalam bentuk full lah. Okay. Ini adalah untuk kita mencari maklumat dan untuk kita memproses maklumat guys. Okay. Penting. Jadi hari ni korang dah dapat kita belajar cara, saya akan gunakan kaedah ni guys sepanjang kelas. Kaedah pembacaan aktif yang sebenarnya jarang diperkenalkan, diajar di sekolah guys. Okay. Kita tengok guys, seterusnya. Kita tengok seterusnya. Kita dah jelas kat situ maksud nasionalisme. Okey. Seterusnya kita pergi kepada
pendapat tokoh. Okey, pendapat tokoh. Okey. Nasionalisme ni belum jarang lagi masuk dalam exam SPM. Okey. Sejak daripada 2020 kita pakai silibus baru. Okey, kita tengok guys, pendapat tokoh. Okey, tokoh ni adalah orang yang mengkaji, orang yang famous, orang yang terlibat dalam gerakan nasionalisme ni guys, dan diorang juga terdiri daripada sejarawan dan juga tokoh. Okey. Diorang dah ada tafsiran diorang tersendiri berkaitan dengan nasionalisme. Okey. Macam-macam korang lah ada tafsiran tersendiri tentang apa contohnya isu yang berkaitan dengan budak-budak pasal crush. Crush. Apa pendapat korang pasal crush? Crush ni adalah satu yang kita takkan miliki. Bagi saya lah. Korang apa pendapat korang pasal crush? Setiap orang ada tafsiran yang tersendiri berkenaan dengan crush. Ada tulis kat chat ni crush. Cikgu, tafsiran tu quote dalam Inggeris kan? Yes. Tafsiran ni quote atau pemikiran. Pemikiran seseorang, Ahmad Rafiq. Pemikiran. Macam tadi, Farid Jasmah kata, crush ni adalah sesuatu yang kita tidak akan miliki. Farid Jasmah quote. About crush. Farid Jasmah kata crush ialah sesuatu yang kita tak akan miliki. Boleh jadi ke? Nak miliki crush? Boleh ke? Macam tu lah maksud dia. So guys, okay. Cikgu merapu lah. So, Hans Kohn kata apa? Mengenai nasionalisme ni. Hans Kohn kata nasionalisme bukan satu gerakan meletakkan kesetiaan. Setia. Hanya kepada setia seseorang. Hanya kepada negara dan bangsanya. Ini dia kata dalam dia punya buku. Hans Kohn 1961 The Idea of Nationalism. Okay. Dan kita tengok Profesor William R. Roth ada sebut. Dalam buku dia. The Origins of Malay Nationalism. Korang tengok guys. Betapa hebatnya kita guys. Sampai orang luar pun kaji pasal kita. Profesor William R. Roth kaji pasal orang Melayu. Okay. Kebangkitan nasionalisme Melayu. Bangkit bila ditolak jatuh bangkitlah semula. Lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Dekad ni maksudnya, guys, dekad ni 10 tahun. Okay? Dekad ni usia dia 10 tahun, guys. 10 tahun. Jadi Perang Dunia Kedua ni berlaku tahun 1945. Jadi, Profesor William R. Roth ni melihat kebangkitan nasionalisme Melayu ni, perjuangan orang Melayu ni untuk menentang penjajah dan dalam bentuk persatuan, dalam bentuk kumpulan, bermula pada mula semarak pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua, iaitu tahun 1945, Perang Dunia Kedua. 1945 tolak 10, lebih kurang tahun 1920-an, tahun 1930-an. William R. Roth cakap. William R. Roth. Dan itu tidak sesuatu yang tidak amat saya tulis lagi. Okey. Jadi dia lihat kebangkitan orang Melayu ni sebelum dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi apa yang orang Melayu perjuangkan? Dia berjuangkan sebab berlaku ancaman terhadap kepentingan hak orang Melayu serta faktor ekonomi. Okey. Memang hidup susah pada ketika ini guys. Orang Melayu hanya sebagai petani secara diri. British hanya tak nak biarkan orang Melayu berjaya. Tak beri orang Melayu pendidikan. Okey, jadi orang Melayu nak bangkit. Orang Melayu, dasar British senang je guys. British nak, kalau bapak kita petani, kita pun akan mewarisi kerja bapak kita sebagai petani. Itu yang British nak. Belajar pun, darjah 1 sampai darjah 3. Itu aja British nak. Itu yang British mahu. Jadi inilah dia. Dia telah memberikan ancaman hak kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Bila pendidikan dah rendah, macam mana nak tingkatkan ekonomi guys? Nasionalisme juga timbul akibat kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme. Sekularisme ni apa dia? Orang Melayu ni dia tidak boleh menyentuh mengenai dengan agama. Dia akan bangkit bila kita sentuh pasal agama. Nasionalisme ni ialah satu berkaitan perjuangan agama. Sekularisme ni ialah mengasingkan agama daripada kehidupan.
Agama ni hanya kita cakap hanya di masjid saja. Sekularisme. So dalam kehidupan seharian tak payah kita nak penting agama sangat. Itu kata orang putih. Itu dapat fahaman sekularisme. Dan imperialisme barat. Imperialisme ni maksudnya penjajahan barat. Inilah dia yang dibimbangi oleh orang Melayu, iaitu sekularisme yang menyebabkan kesucian agama itu terganggu-gugat. Okay? Dan juga oleh kerana imperialisme barat. Imperialisme barat ni adalah penjajahan barat. Penjajahan. Imperialisme ni penjajahan, guys. Sebab tu orang Melayu bangkit. Bangkit bila ditolak jatuh bangkitlah semula. Okey, bangkit. Okey, guys. Kita tengok apa yang Dato' On cakap. Dato' On kata apa? Dato' On kata kita hendak menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat. Melahirkan satu bangsa yang lebih tegap dan kuat. Boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri. Dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Itu yang dikatakan oleh Dato' On. Menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri di tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Itu Dato' On cakap. So, itu Dato' On cakap. Macam mana kita nak buat nota? Macam mana kita nak buat nota? Saya ada contoh ni, guys. Nota sistem Cornell. Ini dia, guys. Korang boleh tengok. Ini dalam bentuk PDF sekejap. Satna. Okay, guys. Demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh setia. Okay, guys. Idea nasionalisme atau saya dah salah tulis kat sini. Sekejap. Dia dah lari sikit. Dia dah tukar jadi PDF, dia lari. So kita tengok balik. Okay, guys. Lihat di sini. Ini PDF. Ini salah bukan. Untuk agama, bangsa dan negara. Okay, guys. Anak-anak boleh lihat di sini. Saya telah dalam bentuk saya tengah pendapat tokoh, guys. Dia dah lari sekali ni. Tapi tak apa, guys. Tak apa. Nanti kita susun balik. Saya susun balik. Nanti nota ni saya akan susun balik. Okay, guys. Itu Dato' On sebut. Mengenai tafsiran beliau mengenai nasionalisme. Kita lihat apa yang dinyatakan oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Dia merupakan antara pejuang nasionalisme berhaluan kiri yang tidak bekerjasama dengan British. Dia katakan perjuangan menentang penjajahan hendaklah ada persatuan. Kena ada persatuan, barulah kuat. Itu pendapat dia. Kalau kita seorang-seorang pergi berjuang, tak jadi apa. Dan perpaduan yang kuat, iaitu National France. Semua kena berada di hadapan. Jangan kita berada di belakang. Segala tenaga yang menentang penjajahan hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan. Segala tenaga yang ada kena disatukan. Tetapi kita kena tetap berpegang kepada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu. Dan agama Islam. Untuk apa kita berjuang ni? Matlamat kita untuk menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan. Itu dia tafsiran Dr. Burhanuddin Al-Helmi.
Okay. Kebanyakan mereka, pemimpin-pemimpin dahulu, mereka adalah penulis, guys. Daripada tulisan mereka, mereka walk the talk, mereka berjuang. Daripada tulisan mereka lah yang membangkitkan kesedaran rakyat. Bila mereka tulis dalam surat khabar, mereka buat majalah, mereka tulis artikel dan rakyat membaca, dan rakyat yang baca tu masa tu sebenarnya yang membaca tak ramai. Tapi bila dah ada pemimpin, ada cikgu-cikgu, antaranya pejuang awal kemerdekaan adalah guru-guru lah, yang belajar di SITC, nanti kita akan tengok, guys. Okey. Apa yang dinyatakan oleh Dr. R. Suntaralinggam? Okey. Dia kata apa? Nasionalisme ni merupakan fenomena. Fenomena ni adalah benda yang viral, yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri. Okey, nak tubuhkan negaranya sendiri. Okey, nak merdeka lah. Dan memindahkan kedaulatan, memindahkan kekuasaan kepada rakyat. Okey. Nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada negara bangsa itu, guys. Okey. Itu yang dinyatakan oleh Dr. R. Suntaralinggam secara ringkas. Dia kata apa? Nasionalisme ni fenomena sejagat. Semua negara berlaku pada era tahun sekitar abad ke-18. Tahun 1800. Dan sebelum tu tahun 1700. Cakap pasal nasionalisme ni 1700 hingga 1900. Saat nasionalisme ni tengah dikatakan sebagai fenomena. Fenomena sejagat. Okey. Seterusnya korang tengok, guys, apa yang dinyatakan oleh Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Dr. Zainal Abidin Abdul Wahid kata apa? Nasionalisme Melayu bukanlah segejala baru. Dia kata menurut pendapat dia, nasionalisme Melayu ni bukanlah gejala baru. Bukanlah gejala baru. Hasil daripada pergabungan tanah Melayu dengan British. Tetapi dia kata nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, semangat perjuangan untuk mempertahankan nilai jati diri ni bukan saja masa zaman British. Menurut Datuk Zainal Abidin, ianya adalah satu perjuangan sejak bermula daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana Hang Tuah dan juga pembesar-pembesar yang lain sayang kepada negara diorang, sanggup berjuang demi negara diorang. Okey? Boleh Kesetiaan kepada raja. Ini nasionalisme zaman dulu, guys. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu. Dan orang Melayu berpegang pada fahaman kebangsaan yang bersifat tanah Melayuan. Okey? Ini dia. Okey, kenapa nak cakap pasal tanah Melayu? Sebab tanah ni ialah beribu tahun, berpuluh ribu tahun, penduduk asalnya ialah orang Melayu. Sebab tu kenapa ada orang tanya kita kenapa nak cakap pasal Melayu. Sejarah banyak cerita pasal Melayu. Sebab ni adalah tanah Melayu. Okey, ialah alam Melayu. Kalau nak cakap pasal Cina dengan India, pergilah tanah Cina dengan tanah India. Itu memang asal dia orang. Asal bangsa tersebut. Okey. Itu pasal lah. Awak boleh cakap macam tu lah. Okay? Sebab dari segi data, dari segi DNA, penduduk orang Melayu adalah penduduk asal di sini. So sejarah memang kita cakap pasal sejarah dia orang lah. Okay, guys. Itu dinyatakan oleh Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Kita lihat apa yang dinyatakan oleh Profesor Koh Keng Kim. Ini kawan saya. Okay? Ini kawan saya, guys. Dia ajar sejarah dekat universiti sambil isap okok. Memang best. Memang best dengan dia. Tapi kita tak boleh isap okok lah. Dia boleh isap okok. Tak isap dalam kelas. Okay? Dah meninggal lah dia ni. Profesor Koh Keng Kim. Koh Keng Kim cakap apa? Dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu. Nasionalisme ni adalah perjuangan, guys. Perjuangan. Bagi mendapatkan kembali keunggulan dalam negara sendiri. Okay? Boleh guys? Okay, guys. Saya pernah cakap kat sini, guys. Ini. Nampak ni ayat coklat ni? Ayat coklat ni sangat penting. Dia adalah rumusan untuk kita, guys. Okay? Nasionalisme mempunyai pelbagai tafsiran. Ramai dah
pengkaji dah tafsir pasal nasionalisme, mempunyai pelbagai tafsiran. Okey. Nasionalisme ni mempunyai pelbagai tafsiran. Kenapa ada pelbagai tafsiran berbeza? Kerana ianya berdasarkan sejarah, corak perjuangan dan karisma pemimpin yang mendukung perjuangan. Nanti kita akan tengok guys. Okey. Peristiwa-peristiwa nasionalisme yang berlaku di setiap negara guys. Nasionalisme ni berkait dengan perasaan cinta akan negara yang mencetuskan keinginan membina negara bangsa dan melahirkan identiti sendiri. Melahirkan identiti sendiri guys. Nak mencetuskan kita usaha untuk membina negara bangsa. Untuk merdeka. Hal ini bermaksud nasionalisme ialah gerakan. Dia adalah gerakan guys. Dia bukan semata-mata semangat. Bila semangat tapi kau tak bergerak, tak berguna juga. Gerakan untuk melahirkan perasaan kekitaan, perasaan bersatu. Kekitaan ni perasaan bersatu untuk menggunakan persamaan kebudayaan dan pengalaman sejarah. Okey, kalau nak bersatu ni kita kena mencari persamaan guys. So persamaan kebudayaan kita, persamaan cara hidup kita, pengalaman sejarah kita sama. So itu yang agama yang sama pun membangkitkan kesatuan, kekitaan untuk melawan penjajah. Bertujuan untuk membebaskan. Matlamat nasionalisme perjuangan ialah membebaskan bangsa dan negara daripada penjajahan, daripada kolonial. Dan gerakan ini menuju matlamat yang sama guys. Nasionalisme ni matlamat yang sama, semua lebih kurang sama, iaitu membina bangsa yang bersatu dan negara yang berdaulat guys. Okey. Ini yang kita mahu guys. Okey. Itu dia guys. Pembacaan aktif kita mengenai apa dia nasionalisme ni guys. Okey. Dan tafsiran yang diberikan oleh tokoh-tokoh akademik dan juga sejarawan dan juga pemimpin-pemimpin. Okay. Contohnya Burhanuddin Ilmi ni adalah pengasas Parti PAS, adalah ahli politik. R. Sutaralinggam ni adalah pengkaji. Profesor Datuk Zainal Abidin ni adalah tokoh akademik. Profesor Emeritus Tan Sri Koh Keng Kim ni adalah seorang pengkaji sejarah. Dan mereka ada tafsiran mereka yang tersendiri dan bawah ni adalah dia punya rumusan ni guys. Okey. Perasaan cinta akan negara yang mencetuskan keinginan membina negara bangsa dan melahirkan identiti sendiri. Ini adalah dia punya rumusan dia. Sangat penting ayat coklat ni untuk kita baca guys. Okey. Korang semua okey guys? Ada apa nak tanya tak? Sebelum kita tamatkan kelas kita. Okey tak guys? Okey tak guys? Next kita akan tengok. Kita akan bawa korang ke Amerika. Kita akan lihat. Akan bawa korang ke England. Apa yang berlaku di France. Okey. Apa yang berlaku di Barat. Sebab apa? Apa yang berlaku di Barat ni guys akan menjadi ikutan. Jadi trend setting. Apa yang berlaku di negara di Asia dan Asia Tenggara. Okey, boleh guys Okey guys setakat ni apa yang kita belajar dan kita akan lihat apa yang berlaku di England dan Perancis, iaitu idea nasionalisme di Barat guys. Okey, terima kasih guys kerana sudah hadir kelas ni. Kita akan jumpa dalam kelas yang berikutnya. Saya akan lengkapkan kita punya nota, contoh nota sistem Cornell ni. Tadi saya tak sempat nak edit, dia terabur sikit. Jadi selamat berbuka guys. Jumpa lagi dalam kelas Fast Track QS Fast Track akan datang. Kita akan lihat bagaimana perjuangan idea nasionalisme di Barat. Okay? Di Perancis, Amerika dan juga di England. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ego. Selamat berbuka. Puasa. Selamat berbuka. Bye. See ya. Assalamualaikum.